Okey, Assalamualaikum. Untuk kali ini, kita akan cuba buat animation objek yang gerak ikut laluan ataupun path yang telah kita set. Okey, jadi dalam kes ni saya akan cuba animate kawan terbang ni. Okey, kita kertas ni, halus je buat. Okey, jadi dia akan animate merentasi halangan-halangan yang dekat sini lah. Okey, so sebelum saya apply kat sini, kita akan fokus dekat dia punya salinan kat clone kat sini ni. Right, so untuk buat animation tu, kita boleh je animate secara biasa, okay? Tapi kalau macam kita ada intention untuk buat animation yang ikut laluan khas yang tertentu, jadi method dia sedikit berbeza dengan cara animate auto key yang biasa kita buat lah. Okay, dan untuk ini kita perlukan satu, objek yang kita nak animatekan dia. Dua, kita perlukan laluan ataupun path yang akan jadi ialah laluan dia untuk kita gerakkan. Jadi kes ni saya akan fokus kat sini. Saya demo dulu. So kat sini top view. Okay, ini ketemuan tadi. Alright. So untuk yang ni saya akan draw satu line. Okay. So line ni kita kena ambil kira titik mula dengan titik yang last sekali lah, sebab titik mula ni biasanya akan jadi the first keyframe dan yang last sekali akan jadi penghujung keyframe dia lah. Okay. So jadi bila nak draw tu sila ambil kira kat mana kita start lukis line tu. Okay. So jadi sebab saya simple saja line dia. So 1, 2, 3, 4. Okay, so ini contoh. Alright, dan sekarang ni kalau kita tengok ni, objek kita tak ada apa-apa keyframe. Dan buat masa ni, saya boleh ubah position dia dengan pakai move tool ni lah. Okay, so now what gonna happen right now is objek ni, saya pastikan dulu dia punya center dekat sini. Kalau kata objek tu center tak betul, kita boleh modify, kita guna ni lah. Kita guna panel hierarchy ni. Biasanya kalau kita pakai move tool, kita boleh gerakkan objek. Tapi ada masa mungkin kita nak ubah supaya dia punya paksi tengah tu, okay, di tempat yang lain. Misalnya kat sini saya boleh onkan butang ni. Perasan kat sini dah ada gizmo untuk pivot dia. Jadi kita boleh ubahkan sama ada ke depan atau ke belakang. Dalam kes ni saya mungkin ajak dia ke depan sikit saja. Dan bila dah, saya off. Okay, baru dah saya boleh gerakkan objek kawan terbang dia balik lah. Okay, so saya ulang sekali, onkan butang ni, ada gizmo tu, jadi kita boleh ubah ikut ke tempat yang kita nak, and then kita offkan dia. So yang ni akan jadi titik pusingan dia. Okay, titik pivot dia. Okay, so now bila kita dah settle yang tu, so right now kita akan cuba pautkan kawan terbang ni ke garisan ni lah. Okay, so caranya select objek tu. Kedua, pergi ke bahagian motion. Okay, pergi ke bahagian motion. Okay, so kat bawah ni, okay, ada satu panel ni, saya kembangkan sikit. So kat sini ada panel nama dia assign controller. Okay, assign controller. Dan dalam sini, dia ada controller yang kita boleh assign lah. So jadi sama ada dari segi position, rotation atau modify objek. So sekarang ni kita nak fokus dekat position. Okay, kita nak fokus dekat position. Dan currently position dia, controller dia adalah position X, Y, Z. Bermaksud, kedudukan objek ni pada screen bergantung pada value X, Y dan Z yang kat sini ni. Okay, X, Y, Z ni. Jadi, sekarang kita nak ubah method. Maksudnya, objek ni kita nak dia punya kedudukan bergantung kepada garisan. Bukan pada X, Y, Z lagi dah. Okay, kena faham situ kita nak ubah elemen yang control posisi ataupun position objek ni. Okay, so caranya kita select position. Dan sebelum saya klik, perhatikan butang ni ada tapi dia tak menyala lagi sebab saya tak select lagi. So pada menu assign controller, saya klik position dan saya klik kat sini. So notice butang ni menyala. So ulang balik, saya klik elemen position, baru butang ni menyala. Dan butang ni pun kebetulan nama dia assign controller jugalah. Assign controller jugalah nama dia. So saya klik butang tu. Okay, so kat sini dia akan paparkan controller yang ada yang saya boleh guna untuk gantikan position XYZ lah. Dan sekarang ni dia dah select
posisi XYZ. Jadi saya nak tukar dia, kita pakai dalam kes ni path constraint. Path constraint. Jadi kalau kita translate bahasa Melayu maksudnya kekang pada laluan. Okey, kekang pada laluan. So jadi saya select ini. Okey, dan saya tekan OK. Alright. So sekarang ni panel ni pun dah berubah. Okey, panel ni pun dah berubah lah. Okey, dan dalam panel ni kalau kita tengok panel path parameters ni, dia ada satu butang add path. Okey, so buat masa ni dia tak ada laluan lagi, jadi saya klik butang ni add path, dan untuk ketebang ni saya klik add path laluan ni. Boom. Okey, bila saya select tu dia akan listed nama line ni. Okey, nama line ni, dan juga kalau aku perasan tadi ketebang ni dah berubah kedudukan lah. Okey, dan nombor 2 kalau kita perhatikan kat sini dah ada keyframe. Sini satu dan sini pun satu. Okey, sini satu. Okey, dan sini pun satu. Jadi automatically 3D Max akan buat keyframe dia. Maksudnya dia akan reposition objek ni pada awal dan hujung. So kalau saya tekan playback ni ataupun saya scrub kat sini, automatically 3D Max akan buat dia punya animation dia. Okey, automatically 3D Max akan buat position dia. Okey, automatically. Sekejap saya nak offkan sekejap dia flex tu yang dia buat. Okey, much better. Okey, so now kalau saya onkan ni, dia akan gerak ikut line tu lah. Okay. So, on this case, dia dah bergerak lah. Dia dah bergerak. Tapi, kalau kita perhatikan kat sini, dia macam tenggelam kat lantai tu. So, now apa saya buat? Saya akan select garisan tu. Okay. So, saya angkat dia. Dan disebabkan saya ubah position line tu, maka ketebang tu pun akan turut berubah lah. Okay. Sebab kita dah set kedudukan ketebang ni akan bergantung pada garisan tu. Yang ni juga bermaksud, kalau saya edit line tu, okey, misalnya saya ubah vertex yang mula-mula untuk garisan tu, maka ketebang pun akan turut berubah jugalah. Okey, yang ni agak mudah lah, maksudnya sangat sesuai kalau macam kita nak buat animation yang complicated semua tu kan. So, jadi kita boleh ubah saja line. Jadi tak perlu nak reframe balik ataupun nak kena buat keyframe balik. Okey, kita ubah saja line, automatically dia akan reposition balik. Okey. So, itu satu. Dan kalau kita tengok sekali kat sini, bila saya cuba play animation dia, dia bergerak tapi macam agak keras, macam tak ada rotation kat situ. Maksudnya dia macam tak membelok ke kiri dan ke kanan semua tu kan. Jadi, saya select balik kat ketebang tadi tu. Okay. And now, kat sini, saya pergi bahagian panel motion yang tadi tu. Panel motion yang sebab kita dah assign controller kan. So, kat sini, ada butang radio button namanya follow. Okay. Maksudnya ikut. So, kita klik butang ni. Boom. Automatically, objek tu punya rotation akan berubah ikut laluan tu. Macam tu. Jadi menampaklah sikit dinamik dekat situ kan. Okey. Dan sifat line tu juga akan ada kesan lah pada pergerakan. Jadi dalam kes ni ketebang tu punya pergerakan agak pop. Okey. Sekali lagi. Pop. Agak keras. Jadi apa kita boleh buat? Patah balik ke garisan tadi. Okey. Saya balik garisan line tu. Pergi ke modify. Dia punya line tu. Jadi dalam kes ni saya nak convert dia jadi rather than corner, saya tukar dia jadi smooth. Yang ni pun sama. Saya tukar dia jadi smooth. Jadi baru dia lengkung kat situ. Nak pakai bezier pun boleh. Cuma yang macam kes ni saya nak buat saya pakai smooth lah. Jadi bila saya buat method tu, jadi flow dia agak cantik lah. Flow dia agak cantik lah. Okay. Dan kalau saya ambil hingga sini, okay, so boleh nampak lah. Okay. Alright. Dan kalau nak lagi menarik lagi, kita boleh select balik ketebang tu tadi. Patah balik ke panel motion. Okay. So, tengok sini dia ada option lagi. Bank. Okay. Bank ni maksudnya macam dia mengiring. Okay. Mengiring. So, jadi kita onkan ke sini. Jadi sekarang ni ada 2-3 arah untuk dia pusing lah. Okay. Jadi dia nampak lagi menarik kat situ. So, okay. Jadi kita boleh ubah lah. Kalau rasa macam dia punya bank tu agak banyak, dan kita boleh ubah kat sini, value kat sini lah. Okay. So, kita buat sekali lagi. Kali ni pada counterbar yang kita dah buat tadi tu. Okay. Saya select balik sini.
Dan laluan tu tadi tu saya dah buat dah. Jadi saya cuma unhide. Uh, Unhide all. Okey, ni laluan tu. So again, saya ulang sekali lagi. Cara dia, select objek yang kita nak animate tu. Okey, and then pergi ke motion, panel motion. Dan pada panel position, element position ni, klik, baru butannya available. Klik butang ni dan pilih path constraint. Okay, currently dia position XYZ. So kita pilih path constraint. Tekan OK. Dan panel berubah. Bila berubah, dia akan tanya path mana kita nak pakai. So on this case, saya select path yang ini. Okay, so dah saya assign. So right now, automatically keyframe tu pun dia dah buat. Okay, so nampak? Jadi dia bukan ikut line, tapi dia agak keras kat situ. Jadi kita onkan follow dan kita onkan bank. Okay, right? Nampak ada tu pusing kat situ kan? Kadang-kadang jadi macam ni. Okay, normal biasa dia akan kadang-kadang jadi macam ni. Jadi kita boleh check lah paksi mana untuk dia follow lah. So this case, Y. Okay, paksi Y. Baru dia gerak dengan betul lah. Okay. Okay. So misalnya katalah kita nak buat kamera ikut objek ni. Okay, misalnya kita nak buat kamera ikut objek ni. Jadi saya boleh buat method yang lebih kurang. First saya akan buat kamera dulu. Kamera physical. Okay, saya draw to kamera. Okay, dalam case ni saya akan offkan targeted. Okay, semua. Kemudian saya ambil motion. Sekali lagi. Path constraint. Okay, and then add path. Klik kat line tu. Okay, so right now kalau ikutkan sepatutnya kamera tu dia akan follow lah kapal terbang tu tadi. Okay, cuma sekarang kalau kita perhatikan kamera tu dengan kapal terbang tu sama-sama lah kan. So jadi kalau macam saya tukar panel dia pakai view kamera, so nampak dia position tu agak macam tak berapa cun kan. Okay, so ada beberapa kita boleh buat, kita boleh atasi masalah ni. So antara method yang saya suka adalah kita tak assign controller tu secara terus ke kamera tu. Okay, so saya tunjuk first kali saya patah balik, saya tukar balik path constraint tu, saya tukar balik ke XYZ untuk kamera ya. Untuk kamera saya tukar balik ke XYZ. Okay, so right now apa saya akan buat? Okay, saya pergi ke kamera Z. Okay, so kamera kat sini kan. Okay, saya akan buat satu line dummy. Okay, line ni dummy. Okay, dummy saja. Okay, line ni sebagai dummy saja. So yang ni saya akan buat dia shape dia agak obvious. Jadi mungkin saya akan draw mungkin dalam bentuk segitiga kot. Okay, ataupun bentuk arrow. Okay, so currently arrow ni center dekat situ lah. Okay, so right now saya akan pastikan dia punya kedudukan line tu dengan kamera tu berdekatan. Okay, macam ni dah agak dekat tu. So jadi saya pastikan dia align sama-sama. So kejap saya pakai butang line ni. Okay, and then saya boleh tarik position manual, tapi saya nak bagi dia lagi kemas, jadi saya pakai butang line ni. So line ni saya ambil dekat objek ni, and then baru saya klik kat si kamera. Okay, so saya ambil semua center-center. Jadi dia akan mengam-ngam tengah lah. Okay, alright, bila dah tengah tu, baru saya reposition balik kamera ni pergi ke belakang. Asalnya tengah, asalnya sama center, tapi sengaja saya jauhkan. Okay, so reason dia, sebab saya tak nak dia duduk betul-betul sama tengah dengan kapal terbang tu nanti. Jadi saya nak dia jauh sikit. Kemudian apa saya buat? Saya guna yang ni, select and link. Okay, select and link. Saya tambatkan kamera ni ke arrow ni. Saya ulang, saya guna select and link. Dan saya tambatkan kamera ni ke arrow yang ni. Okay, so kenapa saya tambat? Okay, so satu, dari segi pergerakan, sekarang ni dia akan, dia masih boleh gerak sendiri, tapi line ni juga akan mempengaruhi kedudukan dia. Jadi sekarang kalau saya gerakkan line ni, nampak? Okay, so kamera tu pun akan turut ikut lah.
Okay, so kita boleh nampak kat sini. Now, disebabkan dia dah tambat ke arrow ni, baru saya ubah controller position arrow ni supaya ikut line sama macam kapal terbang ni. Okay, so right now saya pergi ke sini. Okay, saya ambil position XYZ, path constraint. Okay, saya ulang yang ni pada line arrow ni bukan kamera, tapi pada line arrow. Okay, sebab kamera tu kita dah linkkan ke dia. So sekarang ni dari segi untuk path constraint ni kita apply hanya pada arrow lah. So anggap dia macam kamera yang duduk atas troli ataupun track ataupun kamera yang ada dalam kereta. Jadi kereta tu bergerak ikut jalan dia, tapi kamera dalam tu kita boleh pusing ke kanan lah. So sekarang saya tekan OK. Alright. So sekali lagi, add path, klik pada line tadi lah. Okay. So right now, kalau kita cuba play. Okay. So nama guraan. Tapi sekarang ni kalau kita perhatikan kita tak apply lagi follow dan bank. So sekarang saya onkan follow dan bank. So sekarang ni kalau kita cuba tengok di awal. Okay, kita check balik. Okay. So kalau kita tengok tadi dia punya paksi dia pun kena betulkan balik. So sekarang so adalah sikit dia punya efek macam soalan macam kita berada atas kapal terbang tu, tak adalah kita follow keras direct kan. So jadi kita macam boleh ada sikit macam dynamic di kat situ. Okay. So kalau rasa macam angle tu agak tinggi sangat, jadi kita tak perlu pening, kita just select balik kamera tu. So saya akan ubah position dia. Jadi sebelum ubah position tu, pastikan kat sini ni, okay, dia punya koordinat ni, dia punya reference dia, kita pakai local. Sebab by default, dia pakai view. Notice okay, dia bergantung pada satah viewport saya. Biasanya okey, tapi disebabkan kamera ni dia dah berubah angle dia, dah berubah sudut semua tu kan. Jadi molek kalau kita pakai method local. Saya ulang, pastikan dalam mode position, select move dan pakai mode local. So sekarang notice dia punya semua ni selari dengan kamera tu lah. Jadi bila kita gerak depan belakang tu dia tak adalah dia macam menyimpang jauh sangat. Okay, so sekarang saya akan cuba alih secukup rasa. Okay, maybe sini. Okay, alright. Dalam saya dah buka kamera tu. Okay, so right now saya boleh onkan dalam sini lah. Saya pakai remote kamera. Okay, and then mungkin kamera tu saya nak onkan motion blur. Okay, alright. So kat sini kalau macam sudah start gerak, see? So now it looks more dynamic lah. Tak adalah macam dia nampak keras sangat kan. Okay. Right, so sini kalau saya cuba render. Okay. Sekejap saya render So nanti saya dapat macam okay. So nampak dia punya blur tu. Okay. Okay. Dan kalau nampak sini nampak dia punya effect blur tu dan kita perasan juga kat sini dia punya lighting agak overcast. Okay, exposure agak tinggi jadi saya kena ubah balik dia punya exposure dia kat mana. Bukan sini. Mana dia? Mana exposure dia PF number motion blur. Sorry. Ni. Okay. So saya kena kecilkan sikit. Maybe 8 kot. Okay. Okay, much better, much better. Okay, so that's it. Cara untuk buat
gerakan objek yang ikut pada laluan lah. Okay. So, sedikit nota tambahan. Kita tak semestinya um, ikut keyframe yang ada. Kita boleh ubah. Maksudnya mungkin ada masa kita nak keyframe dia tu lagi cepat atau lambat. Jadi kita boleh select objek yang kita nak. Misalnya contoh kapal terbang ni. Mungkin saya boleh tarikkan masa dia. Rather than dia pakai full 200 frame kat sini, saya boleh lewatkan dia. Okay, dan habiskan dia awal. Okay. So right now kita nampak kat sini lah. So jadi nampak macam kamera tu terlajak tertinggal kamera kau terbang kat belakang kan. Okay. So I'm gonna repeat again for arrow ni pula. Okay. So now I'm gonna repeat. Okay. And then yang ni saya bagi dia habis sebaiknya habis lambat. Jadi nak buat macam konon-konon macam dia ditinggalkan lah. Okay. So sekarang ni kalau tengok sini effect dia. See? So tak adalah dia nampak sama sangat. Jadi kita boleh play around dengan keyframe tu. Tak semestinya kita ikut 100% lah. Okay. Alright. Ni yang macam dia tinggal banyak ni. Okay. So mungkin boleh tarik sikit lah. Saya rasa mungkin dalam 190 kot. Okay. I think so much better. So sekarang nampak sama. Okay. So right now kapal terbang tu dah mula muncul ke depan. Okay. And then makin ke belakang dan ke belakang lah. Okay. So jadi kita boleh main dengan keyframe jugalah. Ada masa kita boleh follow, ada masa mungkin kita nak holdkan posisi lama. So boleh main kat sini juga. Okay. Kita boleh animate. Tak semestinya kita ikut tempoh yang sama. Okay. Alright. So itu saja. Okay. So you don't try, you don't know.